Hei, apa yang kau tonggeng tu? Kau ni apa lah nak suruh kat aku? Buat aku malu aja. Aku baru nak menyuruh. Nanti aku gantilah. Ganti tu memang boleh ganti. Tapi kau tu tak ada amanah. Tahu tak? Ikutlah prinsip. Bersih, cekap dan amanah. Barulah kita hidup aman dan sentosa. Amir, terima. Ni Pak Pendek datang apa hal ni? Amit, Mata Duitan datang, Amit. Apa hal, Pak Bim? Kau boleh tanya pula apa hal? Apa pasal berjongkok ni? Peli lah? Bersungkuk nak, Mak. Nak jemput kenduri ke? Lega lah. Kenduri? Bila kau nak bayar sewa rumah aku ni? Alah, Mit. Lain kita cakap, lain dia jawab lah, Mit. Alah, Pak Ibrahim. 2-3 hari nanti kita bayar lah. Memang betul, Pak Boem. Pak Boem tak percaya kat kita ke? Kita dah lama duduk kat sini. Kalau dikumpulkan duit sewa rumah, dah boleh buat batu. Apalah korang ni? Bayar sewa rumah pun lambat. Elektrik pakai sampai jam malam. Air aku tengok sampai melimpah-limpah. Korang tak boleh jimat air api sikit ke? Nanti dulu, Pak Ibrahim. Dalam rumah ni kita orang pakai satu bak aja tau. Air pun macam tu juga. Ini kerana nak jimatkan air lah ni. Saya dan Amit kadang-kadang jarang mandi tau. Yelah, kadang-kadang kita ni mandi kubui. Aku apa peduli? Korang mandi ke, tak mandi ke? Tapi bil api, bil air, makin pertama. Itu siapa mandi? Hantu ke? Pak Ibrahim, pelan-pelan. Nanti dengar orang. Oh, takut orang dengar. Malu. Malu tak malu lah, Ibrahim. Tapi segal lah sikit. Kontrol volume tu. Apa pasal korang ketawakan aku? Amit, Pak Ibrahim cakap kuat dengan cakap pelan kan? Sama je bunyinya. Memang begitu. Dia berlatih tu selalu tengok. Dia cakap apa? Cakap dik. Sudahlah. Tak senang kau nak layan korang berdua.